Serius lah mahasiswa buat demo suruh Fadlina turun. Yap, dan dia memang turun betul-betul. Depan-depan menteri, hadap walau pendemo duk laung desak menteri resign. Dia tak sembunyi, tak hantar pegawai. Dia turun ke bawah, jumpa pendemo sendiri dan terima memorandum depan mata. Moga KPM ambil input yang baik dan buat reform yang sewajarnya. Yang jenis sibuk salahkan menteri sebab perangai anak sendiri yang makin teruk kat sekolah tu, mungkin patut tengok dulu cermin dekat rumah. Kadang bukan sistem yang gagal, tapi cara kita mendidik yang longgar. Tapi rasanya yang lead demo ni pun agak ke laut logik pemikiran. Kenapa dia siap strike through, protect your daughter? Dia ingat dunia ni utopia agaknya. Konon kalau educate pihak lelaki jadi baik, automatik satu lagi pihak akan selamat. Realiti dia tak semudah tu bro. Kadang yang paling kuat menjerit turun tu tak pernah faham apa yang perlu dibina semula. Tapi hari ini menteri memang turun, bukan sebab takut, tapi sebab nak dengar.